Selamat sejahtera Dr. Roshani, nama saya Beyong Teck, nombor matrik S74852. Hari ini saya akan membentangkan projek Santuni Community kita. Tajuk projek Santuni Community kita adalah Jom Tanam dan Kompos di SK Sebarang Takil. Objektif kita adalah untuk memberikan kesedaran terhadap pembuangan sisa makanan kepada masyarakat. Kita pilih sekolah sebagai lokasi projek kita adalah kerana sekolah juga merupakan satu tempat yang akan mencipta banyak sisa makanan, dan kita juga boleh mendidik murid-murid sejak awal tentang pengetahuan tentang sisa pembuangan makanan. Projek kita telah merangkumi dua SDG, iaitu SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, dan SDG 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Selamat sejahtera Doktor, saya Kashmini anak perempuan Nunukan, nombor matrik S75700. Saya ingin menerangkan objektif program kami meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan mengintar semula sisa makanan bagi mengurangkan pembaziran dan kesan pencemaran alam sekitar. Objektif seterusnya menggalakkan amalan kelestarian melalui penggunaan sisa organik sebagai bahan utama dalam penghasilan baja kompos mesra alam. Objektif terakhir ialah memberi pendedahan dan pengetahuan kepada komuniti tentang kaedah mudah dan berkesan dalam pengurusan sisa makanan secara lestari. Selamat sejahtera. Nama saya Syarmin Taj Al-Leku Busami. Nama matrik saya adalah S77003. Dan baik seterusnya saya akan menerangkan slide 4, iaitu perancangan dan organisasi aktiviti bagi program santuni kami, iaitu Jom Tanam Kompas. Untuk memastikan program ini berjalan lancar dan teratur, kami telah membahagikan dua peringkat, iaitu Majlis Tertinggi dan Ahli Jawatankuasa. Bagi Majlis Tertinggi, jawatan terdiri daripada ketua program, iaitu merancangkan strategi dari peringkat awal hingga ke akhir, dan timbalan ketua program membantu ketua program dalam membuat kerja semua menjalankan program, dan juga setiausaha menyediakan kertas kerja seperti surat rasmi dan laporan projek semua, dan timbalan setiausaha membantu setiausaha kan. Dan seterusnya akan kita pilih bendahari, memilih bendahari menguruskan semua urusan kewangan, bajet kewangan semua dalam program tersebut, perbelanjaan kewangan, dan timbalan bendahari juga menyokong bendahari. Manakala bagi ahli jawatankuasa pula, kami mempunyai beberapa AJK utama. Antara AJK utama adalah AJK aktiviti yang merupakan melaksanakan aktiviti utama kami projek, iaitu proses pengumpulan sisa makanan, pengomposan, penanaman. Dan AJK seterusnya AJK logistik, menyediakan peralatan program bagi seperti sarung tangan, tong kompas, penyodor, bekas tanaman dan lain-lain untuk kegunaan aktiviti. Dan juga seterusnya AJK publicity dan dokumentasi, mengambil gambar dan video sepanjang program bagi tujuan kerekodan. Dan AJK jamuan dan cenderamata seperti menyediakan makanan ringan atau minuman semasa program berlangsung untuk peserta, dan juga sebagai tanda hormat memberikan cenderamata kepada peserta. Dan akhir juga AJK kebersihan, menjelaskan aktiviti yang gotong royong sebelum dan selepas program bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta. Seterusnya saya akan menerangkan atur cara pelaksanaan program kami. Dan program ini bermula pada pukul 7.30 pagi, di mana semua pelajar akan bergerak dari UMT ke lokasi program tersebut, dan iaitu Sekolah Seberang Takir. Dan pada jam 8.15 suku, satu sesi taklimat program berlaku bagi menjelaskan objektif program kami dan membagikan kumpulan serta memberikan sedikit penerangan tentang langkah-langkah keselamatan sepanjang aktiviti yang dijalankan. Dan seterusnya 8.30 pagi, kami peserta dibagikan kepada mengikut kumpulan, dan pergerakan program aktiviti dijalankan seperti kompos tanam, manakala kumpulan lain akan membuat persiapan tempat bagi projek masing-masing. Jadi aktiviti utama akan bermula pada jam 9.30 pagi, di mana semua kumpulan akan melaksanakan aktiviti mengikut perancangan yang ditetapkan.
Dan kemuncak program ini majlis perasmian penutup yang dijalankan pada jam 11.30 pagi sebagai tanda penghargaan dan penutup rasmi program. Assalamualaikum Doktor, saya Atiratul Jannah binti Muhammad Asmani dengan nombor matrik S75040. Saya akan menerangkan tentang pelaksanaan aktiviti sepanjang program Jom Kompos dan Tanam. Sepanjang program ini kami menjalankan 4 aktiviti utama iaitu aktiviti perkongsian alam hijau, beka kompos, aktiviti penanaman pokok dan juga refleksi hijau. Aktiviti pertama yang kami jalankan adalah aktiviti perkongsian alam hijau. Dalam aktiviti perkongsian ini, kami berinteraksi secara langsung dengan peserta iaitu pelajar sekolah. Kami bercerita sedikit tentang manfaat-manfaat yang akan kita dapat daripada aktiviti penanaman pokok dan juga aktiviti kompos. Antara manfaat-manfaat kami ceritakan kepada murid adalah berkaitan dengan kepentingan apa itu tanah, apa itu fungsi pokok kepada manusia, fungsi pokok kepada alam, fungsi tanah kepada manusia dan lain-lain lagi. Okay, untuk perkongsian aktiviti kompos, kami menerangkan sedikit tentang kepentingan pengurusan sisa dan juga cara menjaga kelestarian alam. Manakala aktiviti seterusnya yang kami jalankan adalah bake kompos. Kami menerangkan langkah demi langkah mengenai aktiviti kompos ini. Jadi kami juga menerangkan sisa-sisa yang mana kita boleh guna dan mana yang kita tak boleh guna. Kami juga menerangkan fungsi kompos ini kepada pokok apabila kita gunanya semasa aktiviti penanaman pokok. Aktiviti ketiga yang kami jalankan adalah aktiviti penanaman pokok. Dalam aktiviti ini kami bekerjasama dengan peserta iaitu murid untuk sama-sama menanam pokok dengan cara yang betul. Pada masa yang sama, kami juga menerangkan fungsi-fungsi pokok seperti menstabilkan cuaca dan juga perbaiki kualiti udara. Aktiviti last yang kami jalankan adalah aktiviti refleksi hijau, di mana dalam aktiviti ini kami menggalakkan peserta untuk berkongsi apa yang mereka dapat daripada program ini. Selain daripada menggalakkan perkongsian, kami juga melakukan aktiviti soal jawab bersama murid-murid tersebut. Secara keseluruhannya, kami berharap bahawa aktiviti yang telah dijalankan ini dapat memberi impak kepada para peserta dan juga para peserta dapat menerapkan benda tersebut pada kehidupan seharian mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Juanita N. Matthias, nombor matrik S75971. Saya akan membentangkan bahagian keterlibatan dan impak kepada komuniti. Program Jom Kompos dan Tanam ini telah disertai oleh 88 orang murid tahun 4 dan beberapa guru dari SK Seberang Takir. Mereka melibatkan diri dalam semua program yang dijalankan oleh kami. Dari segi hasil kerja, impak yang paling besar adalah peningkatan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan murid. Dulu, pelajar mungkin menganggap sisa makanan seperti nasi basi, kulit buah dan juga daun kering hanyalah sampah yang perlu dibuang. Sekarang pula, mereka memahami bahawa sisa organik adalah sumber yang berharga yang boleh dikita semula menjadi baja melalui proses pengkomposan. Yang kedua pula, penguasaan kemahiran praktikal. Pelajar kini tahu cara membuat baja kompos sendiri menggunakan kaedah yang mudah dan praktikal. Mereka juga mempelajari teknik penanaman pokok yang betul yang menyumbang kepada penghijauan kawasan sekolah mereka. Yang ketiga, kelestarian jangka panjang. Program ini menyokong SDG 12 dan 13. Impaknya, sekolah kini mempunyai asas untuk memulakan taman herba atau kebun sekolah yang menggunakan baja organik buatan sendiri, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia. Ia juga membentuk nilai tanggungjawab dan diri pelajar untuk menjaga alam sekitar sejak usia muda. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor, saya Nur Karin Sofia binti Suhaimi dengan nombor matrik S76520. Jadi seterusnya saya akan membincangkan tentang cabaran yang kami hadapi sepanjang kami melaksanakan program Jom Kompos dan Tanam dan cara kami mengatasi.
Jadi cabaran utama yang kami hadapi adalah kesukaran untuk mengawal murid sekolah. Jadi oleh kerana mereka ni sangatlah aktif dan sentiasa ingin bersama kawan-kawan mereka, kami telah membuat keputusan untuk memberi arahan yang ringkas supaya mereka senang nak ikut arahan kami, dan kami juga telah tetapkan mereka dalam kumpulan-kumpulan yang kecil untuk kami mengawal pergerakan mereka. Seterusnya, cabaran kedua yang kami hadapi adalah tahap pengetahuan murid sekolah. Jadi, masalah ni kami jelas sekali nampak terutama sekali ketika kami menjalankan aktiviti perkongsian alam hijau. Kerana dalam aktiviti ni, kami banyak berkongsikan tentang alam sekitar dan terdapat sesetengah dari murid sekolah ni ada masalah untuk memahami perkongsian kami. Jadi, masalah ini timbul kerana pengetahuan mereka juga amat terhad, dan kami mengambil inisiatif untuk memberikan penerangan yang sangat ringkas, dan kami mengambil contoh-contoh yang mudah yang ada di keliling mereka untuk mereka mudah faham perkongsian kami. Seterusnya, cabaran ketiga yang kami hadapi adalah penglibatan murid sekolah yang tak seimbang. Jadi masalah ini berlaku kerana terdapatnya murid sekolah yang malu dan tak mahu bergaul dengan orang lain. Jadi kami ambil keputusan untuk tetapkan mereka dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Jadi dengan cara ini, kami dapatlah berkomunikasi dengan setiap peserta dan ilmu yang kami ingin sampaikan tu diterima oleh setiap peserta. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Azhar Ramadan S75476 akan membentangkan refleksikan diri dan pembelajaran. Yang pertama ialah tanggungjawab dan kerja berpasukan. Murid-murid dapat bersama-sama menanam pokok, membuat baja. Mereka dapat belajar apabila kerja itu dilakukan secara berpasukan, dia menjadi lebih mudah. Yang kedua ialah kesedaran sosial dan kelestarian. Murid-murid ni dapat tahu betapa pentingnya pokok. Pokok dapat bagikan oksigen kepada kita dan berikan udara yang segar kepada kita semua. Seterusnya, kompos baja ni dapat kurangkan sampah. Sisa-sisa makanan tidak perlu dibuang dan dapat dibuatkan baja. Yang terakhir ialah penyesuaian diri dan komunikasi. Murid-murid ni dapat mencuba beranikan diri untuk menanam pokok walaupun pertama kali menanam pokok. Seterusnya, mereka berkomunikasi dengan baik dalam kumpulan yang diberikan. Mereka memberi idea dan mengajar kawan untuk menanam pokok dan kompos. Assalamualaikum Doktor, saya Siti Nursyazlina binti Zahari, memetik S75160. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan sepanjang program Jom Kompos dan Tanam. Pertama, program susulan berperingkat. Bagi kompos ini tidak boleh siap dalam masa sehari. Ia memerlukan masa yang panjang, iaitu berminggu untuk mendapatkan kompos yang sempurna. Bagi kompos ini, iaitu tanah, perlu digaul setiap minggu untuk mendapatkan kompos yang sempurna. Dengan adanya program ini, kami dapat menerangkan kepada peserta yang menyertai ini untuk melihat secara fizikal cara pembuatan kompos. Apabila peserta nampak sendiri perubahan itu, mereka akan jadi lebih faham dan lebih terja. Cadangan kedua ialah penglibatan guru dan pengundi. Apabila guru-guru terlibat sama semasa program dijalankan, peserta menjadi lebih fokus dan lebih disiplin semasa aktiviti dijalankan. Yang ketiga ialah penambahbaikan bahan pendidikan. Untuk membuat baju kompos, kami memiliki tempat yang lebih tutup seperti dewan. Kerana dengan adanya bilangan pelajar yang ramai, kami mengalami kesukaran untuk memberi penerangan dan mengawal mereka. Seterusnya, dengan persekitaran yang terbuka, menyebabkan suara kami tenggelam dengan persekitaran yang distinct. Oleh itu, dengan adanya tempat yang tutup, kami akan lebih mudah untuk mengawal mereka.